kalau beli dari mesin lagi untung atau sama je bang? Okey, soalan ni menarik. Pertama sekali, dekat Public Gold ni kita ada banyak kaedah untuk kita ambil emas yang sama. Dan setiap kaedah tu dia ada kos yang berbeza. Ada penyimpan emas saya, dia cakap, "Cikgu, saya ni nak pakai emas ni cepat. Saya tak naklah buat appointment. Saya tak naklah buat postage. Sebab apa? Sebab nanti kena tunggu. Saya malas, saya nak cepat." Orang yang nak cepat ni, dia kena pedulikan kos tadi. Sebab apa? Sebab dia kena pergi ambil dekat ATM machine. Dekat ATM Gold ni tuan-puan, dia akan dapat emas tu secara on the spot. Tapi kos dia lebih tinggi daripada tuan-puan buat appointment, daripada tuan-puan buat pengepusan. Kelebihan dia tuan-puan dapat cepat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-puan cakap, "Tak naklah cikgu, kos tinggi sangat, bukan tinggi sangat, tinggi sedikit daripada yang ATM dengan appointment." Maka tuan-puan kena pilih ATM dengan appointment lah. Tapi tuan-puan kena bersabar. Sebab apa? Buat appointment dia ada tarikh kena pergi ambil. Buat pengepusan dia ada jangka masa sebelum emas tu tiba dekat rumah. Jadi simple sahaja, kalau tuan-puan nak cepat, pergi ambil dekat ATM Gold. Kalau tuan-puan rasa okey, lambat pun tak apa, buat pengepusan ataupun buat appointment. Jadi dekat Public Gold dia sediakan ruang dan peluang untuk tuan-puan pilih lah, nak ambil yang mana. Jadi semoga bermanfaat. Siapa-siapa yang nak saya bantu menabung di Public Gold, dekat bawah ni saya ada letak beg biru, isi sahaja beg tu.